Hi guys, another day, another story. This time kita akan cerita pasal The Housemaid. Actually, The Housemaid ni akan ada movie dia tau, this year. That's why aku rasa macam I have to tell you guys this story so that korang boleh tengok the movie version pula. Sebab usually, buku dengan movie dia beza kan. Buku macam lebih detail. So I think I should do this book now. Okay, let's start. So the story starts with this one character named Millie. Millie is just a normal, typical lady in her 20s yang just got out of a prison because of something that she did. Aku nak korang tahu that she is not a bad person, but she go into a prison for something that she has to do. She had to do it. She has no option. So she did her time and she went out. And now dia sekarang ni tengah cuba to build herself up. Dia cuba nak be a normal citizen balik. But she has to start from the bottom lah. So bila dia try apply kerja, dia try apply banyak tempat and dia dapat kerja F&B. But the thing is, bila dia dapat kerja tu, somehow dia kena fired for something yang tak justified. And dia sekarang ni, dia punya track record, dark history dia tu menjadi punca for her to susah nak dapat another kerja. Dah kena fired apa semua kan. And keluar daripada prison. So now, dia decide untuk jadi housemaid. Housemaid ni dia bukannya macam kau boleh senang-senang je join an agency or something. Sebab dia punya track record dia kan dah teruk kan. So dia decide untuk cari macam personally, cari kerja. And somehow dia dapat this one interview with this one lady. This lady named Nina. So this lady, Nina, or nama panjang dia Nina Winchester. This lady dia, aku nak korang imagine someone yang a bit chubby. Ada double chin. And dia pakai baju blonde, baju yang macam putih, rambut dia pun blonde. And dia, kalau kau tengok dia, kita as a normal citizen, kau boleh nampak dia tu someone in the higher up. Bukan T20, tapi T0.01, something like that. Someone yang macam, yang Millie ni dia macam, why kau choose me, someone yang ada bad track record, to go through the interview, while kau boleh get others yang lebih qualified. Faham tak? Millie ni macam, whoosh, this is like an opportunity for her untuk excel the interview. So, Millie ni, apa yang Nina tu tanya, semua dia cakap dia ada. Dia boleh. Boleh masak? Boleh. Ada kereta? Ada. Lepas tu yang Nina ni pun macam excited lah. Dia kata, oh nice. I will give you a booster seat. Dia kata, sebab Nina Winchester ni dia ada anak. Dia nak si Millie ni, yang perempuan keluar penjara tu, untuk ambil and hantar anak dia sekolah tau. So kena ada booster seat sebab anak dia ni kecil lagi. So dia macam okay, can, everything can. So daripada Millie ni semua benda dia boleh. Sebabkan dia memang totally nak that job. Yelah, kalau kita at her place pun kita akan do everything in our power to excel that interview kan. Sebab Nina Winchester sama yang kaya, siapa je tak nak kerja dengan dia kan. So dia macam yes, can. Semua dia boleh. So, the interview actually happens dekat rumah Winchester ni tau. Nina Winchester ni. And time tu, Millie tengok keliling dia kan. Dia kata macam, wow. Dia kata macam dia tak boleh imagine someone actually live in a place like this. Macam castle. Besar gila. Dia kata, dia punya ceiling tu tinggi gila. Dia kata, ada apa tempat unggun api apa semua. Time dia tengah nikmati, menghayati rumah tu kan. Macam, wow. Dia macam terkejut kan. Lepas tu yang si Nina Winchester ni cakap something tapi dia tak dengar. Yang si Millie ni cakap, yes. Dia macam tanya kan. Nina tu reply, I'm glad that you agree. Kau faham tak? Dia tak macam jawab persoalan Millie pun. Something is off dekat situ. Millie macam, oh. Tapi dia macam just ignore. Dia kata, dia macam dia malas nak fikir panjang kan. So, dia macam still in awe time tu. Macam, wow, siapa? You know, like a big house. And then, Millie tanya, this job is a live-in position kan? Meaning to say, as a cleaner dekat rumah tu, dia akan stay dekat dalam rumah tu juga. Dia tanya dekat si Nina. And Nina cakap yes. Dia kata Millie will stay in that house. Dia kata so kau tak perlulah nak ulang-alik ke rumah. Because the thing is Millie actually homeless. Dia tak ada rumah. Sebab dia memang Millie ni memang fresh out of the prison tau. She has nothing. Dia ada kereta dia je. And dia tidur pun dalam kereta. So this opportunity is something that she cannot let go. Dia memang kena buat betul-betul. And then Nina tanya, is the details regarding the job is acceptable for you? Sebab in Nina ni punya mind, dia fikir macam the gaji yang dia bagi actually sikit. But the thing is, dia punya sikit tu actually banyak tau. It doesn't state in the book lah. Tapi from Millie punya reaction,
Dia cakap, if this is in a cartoon, mata dia akan keluar dollar sign. Millie cakap. Which means banyak lah Nina ni bagi. Tapi bagi Nina macam sikit benda tu. So Millie pun macam, damn. Dia kata, this is, she has to do it. Macam tu. And then Nina offer ke Millie untuk house tour. Padahal time ni still interview ni. Dia cakap, nak house tour tak? So Millie kata, okay, dia nak tengok kan. Dia naik tingkat atas, dia tengok, wow, dia kata bilik Nina, bilik Cecilia. Cecilia ni actually Cecilia tu actually anak Nina. Anak Nina yang dia ada seorang tu kan, yang sekolah tu. And dia tunjuk bilik Nina besar, bilik Cecilia besar semua. And Millie ni pun macam kagum gila dengan condition of that house. Memang nice teruk, kaya kan. And then dia bawa Millie pergi ke bilik cinema. Rumah dia tu ada bilik cinema. Tu Millie pun macam, wah, something yang dia tengok dalam movie je selalunya. But ada depan mata dia. Rumah yang ada cinema kan. Macam gila advance dia kata. And dekat dalam bilik tu siap ada popcorn punya machine lagi. Dia kata memang macam cinema teruk lah dia kata. And then after dia tengok bilik-bilik tu semua, dekat hujung hallway tu ada this one room tau. And then Millie cakap, is this where I'm gonna stay kalau aku dapat job ni? And then Nina cakap, yes. Perhaps this is your room. Dia cakap macam tu. This is your room. And Millie perasan yang pintu yang dia pergi dekat at the end of the hallway ni, kayu dia tu tebal. Bila Nina tu buka, it's not a room actually. Dia ada staircase untuk naik ke atas. Meaning to say, kalau Millie dapat this job, dia akan duduk dekat attic. Yang dekat atas rumah tu kan, dia akan duduk situ. So Millie macam, unexpected kan. Dan aku nak korang imagine, pintu ni which leads into the stair and pergi ke atas ke bilik Millie ni nanti, memang gelap. Hallway tu memang gelap. So dia macam agak scary lah tempat tu. So dekat tangga tu bila dia naik, dia ada this one room, pintu, which is bilik Millie tu nanti. And then dekat luar bilik tu tau, ada another pintu which is the toilet. Tempat dia akan mandi and buang air apa semua. Aku nak korang tahu yang the toilet is not inside the room. Dia dekat luar. Masa dekat dalam bilik ni, yang Nina cakap, I'm sorry, this room is small. Dia kata dia minta maaf sebab bilik ni kecil. Dia kata this is the only one extra room yang diorang ada for cleaner. Dia kata. And Millie actually, she doesn't mind pasal size of that room. But something in her felt uneasy. Something about that room feels wrong. Something is not right. Dia realise that bilik tu ada one door and one windows. And windows tu kecil tau. And windows tu boleh nampak straight to the backyard. And Millie realise, dia kata if anything happen to her dekat dalam bilik tu, no one akan tahu. No one akan sedar. Dia jerit macam mana pun, orang takkan dengar. Sebab it's literally at the end of the house. And nampak backyard rumah, bukan nampak depan rumah where kereta lalu lalang apa semua. And then Millie ni pun tengok dekat tingkap tu tau. Dia intai keluar. And dia nampak this one gardener. Gardener kat rumah tu. So dekat rumah tu ada Nina, suami dia, Cecilia, anak dia orang, and this one gardener. Gardener ni dia tak masuk dalam rumah tu langsung. Dia duduk luar je. Memang dia kerja dia potong-potong pokok, buat pokok tu bentuk lawa. Rumah orang kaya kan. Tu je. And dia intai kat luar tingkap tu, dia nampak that gardener tau. This gardener, lelaki yang sasa. Memang sasa lah badan dia besar. And in her mind, in Millie punya mind, dia kata so many things going on at once tau. And then dia kata, who am I kidding? This is literally heaven, dia kata. Ada katil, ada bilik air sendiri. Dia kata, kenapa aku nak fikir benda-benda negatif ni? Dia kata. And then dia pandang ke Nina, dia kata, this is perfect. Dia kata, this is probably the best place for her right now. Dia kata. So while diorang dekat dalam bilik tu, somehow, suddenly, ada this one voice cakap, Mami. Diorang dua pandang ke belakang and ada Cecilia at the end of the hallway. Cecilia datang dekat diorang ni lah. So Cecilia ni dia blonde and kulit dia putih, just like her mom, just like Nina. Dia macam Lord of the Ring tu. Dia one character tu kan, rambut dia putih. And then Nina dia macam excited tengok anak dia. Dia kata, Cici, dia kata, dah balik daripada ballet ke? Dia cakap kat anak dia sebab someone hantar anak dia balik tau daripada ballet punya kelas. And Nina panggil anak dia tu Cici, C-E-C-E. And Millie ni dia tengok dekat Cici tu, dia cakap macam seram. Dia kata macam kau tahu cerita hantu kan, budak putih, rambut putih. Lepas tu Millie cakap dalam kepala dia lah. Dia cakap mesti budak ni dalam bilik dia tu ada dollhouse yang macam berhantu, dia kata. Yang malam-malam dollhouse tu bergerak.
doll dia tu. Millie macam agak seram juga lah dengan budak kecil tu kan. And then Nina dengan Millie turun ke bawah. And dah turun kat bawah tu, Nina cakap, kalau you dapat kerja ni, jangan panggil saya madam. Jangan panggil saya macam someone yang higher up. Sebab Millie ni dia macam hormat gila dekat Nina ni. Sebab Nina ni nampak macam orang kaya kan. Nina ni cakap, once you dah kerja sini, you panggil saya Nina je. Nina ni dia macam someone yang positif, yang tak belagak. Kau tahu kan, certain orang kaya yang macam tak mendongak langsung kan. Macam tak belagak, tak sombong. This is Nina tau. And Millie ni happy. Dia kata macam, wow, dia kata dah lah kaya kan. Lepas tu humble. So dia happy lah Millie ni. And Millie pun cakap thank you Nina for having this interview. Dia kata it has been a great interview kan. Siap bawa tour rumah and everything is great. Dia kata. But there's this one feeling dekat dalam Millie. Dia cakap yang Nina ni takkan ambil dia lah. Dia kata sebab track record dia kan. This is just Nina being kind. Dia kata. So Nina bawa Millie keluar rumah tu. And then dia bye-bye dekat Millie bila Millie drive off daripada kawasan rumah tu. So time Millie ni keluar daripada kawasan rumah tu, dia nampak this guy. Yang dia nampak daripada tingkap rumah tadi tu kan, dekat atas tu. Dia nampak this guy dekat luar rumah tu tau. Tengah pegang scissor pokok yang besar. Dia tengah potong-potong pokok. And then dia pandang je dekat Millie. Millie pun pandang dia. Millie macam high, macam buat expression high kan. Sebab diorang kan jauh time ni kan, Millie dalam kereta. Tapi this guy pandang je dia. Macam pandang something yang macam buat dia rasa macam tak senang. Dia kata. Lepas tu dia still macam, alright, okay, what's up with this guy kan? Dah kenapa dia ni? So dia keluar and then dia pandang lagi kat that guy. That guy still renung kat dia. And then suddenly, this guy, dia angkat topi dia. Dia pandang dia pandang Millie. And then dia shake kepala dia. Which macam bagi signal, message to Millie to not ever work in this house. Dia geleng. Dia macam tu. So Millie ni pun macam, ish, dia ni kenapa kan? Macam kenapa bagi sign macam tu kan? Aku ni lah nak kerja je. So Millie pun macam buat endah tak endah. Dia just get out of the house. Dalam kereta lah tu dia keluar daripada kawasan rumah tu. And then the story cut off to Millie yang stay dekat dalam kereta tu kan. Millie ni, dia kalau nak pergi mandi ke, dia kena guna public restroom. Dia macam tak ada bilik sendiri kan. And then dia nak makan, dia akan guna this one stove macam electric pot tu. And then dia akan cucuk dekat tempat rokok kat dalam kereta tu. Dia cucuk situ and then dia masak benda-benda dekat dalam tempat yang pot tu. Dia masak and then suddenly phone dia flip phone tau. Dia tak ada duit kan, dia flip phone. And then dia jawab, ada orang call. Is this Millie and her last name? Dia terkejut. Dia kata, macam mana orang tahu last name aku? Sebab dia memang dah buang last name dia tau. And this is another thing lah, yang dia memang dah cut off contact dengan parent dia langsung. Which means dia sekarang ni sebatang kara. She has no one. So dia macam terkejut orang guna nama full name dia tu kan. Dia kata, yes, this is me, but do not call me by my full name. Dia kata, just call me Millie. Lepas tu yang orang tu cakap, okay, this is from Munch Burger, which is tempat dia nak kerja. Instead of kerja cleaner tu, dia apply to many place tau. And tempat kerja yang dia apply ni macam F&B. So Munch Burgers ni cakap, after we have gone through the interview, seeing your resume and whatnot, we decided to not go through with the application and you are not getting this job. And time ni Millie sedih gila. Dia kata, can you please help me any way possible? Is there any branches Munch Burgers yang lain ke yang boleh accept me as a worker? Because I am desperate. Dia kata, I need help. So time Millie macam pleading ni kan, Millie tengah bercakap lagi, this person yang dekat phone ni terus hang up. Memang sedih gila Millie kan. Sebab dia, cuba nak hidup balik sebab keluar dari penjara. And she get no response. And the story cut off straight into Millie dekat dalam kereta tengah makan and menangis. Dia kata, she has no one. And people treat her like, like that. So dia macam sedih lah. And then, dia punya flip phone tu berbunyi lagi. And dia buka. And then dia dengar this familiar voice. Hello, is this Millie? Dia realise that is Nina. Nina call dia balik. And Nina give her great news that she got the job. She got the job yang jadi cleaner dekat rumah tu. Which means sekarang ni dia dah no need to sleep in her car. Dia dah ada rumah. Bukan rumah, I mean like a room. Dia ada bilik air dia sendiri. Which is something yang memang dia perlukan kan. And Millie ni happy gila bila dia dapat that call.
And masa ni Millie ni dia macam light-headed dia kata, sebab dia baru lepas nangis, lepas tu sedih, tiba dia happy balik. Dia macam wah, so much going on at once, dia kata. Rezeki kan coming out of nowhere. So dalam kepala Millie ni dia cakap, Nina ni tak buat background check ke kan, sebab background si Millie ni memang teruk gila. Memang dia tak faham how can Nina ni accept dia as a worker. So dia macam tak apalah, dia kata as long as dia dapat kerja, dia boleh buat kerja dia, that's fine. And they accept the job. And then dia cakap, I would love to work with you. And then Millie ni cakap, I would love to work for you. Work for you. And then Nina betulkan balik ayat tu. Dia cakap, work with me. Meaning to say, dekat rumah tu nanti, Nina ni pun akan help the house juga. Bukannya semua akan pergi ke Millie. So Millie memang happy gila. Sebab, you know, dapat bos yang baik kan. Memang something yang dia kata rezeki dia lah. Rezeki teruk. And then Nina tanya dekat Millie tu, when can you start? I need you as soon as possible. Lepas tu Millie cakap, I can datang esok, dia kata. Lepas tu Nina cakap, don't you need time untuk pack barang-barang awak? So awak akan stay dekat dengan rumah saya ni kan, dekat dengan saya sekali. Lepas tu Millie cakap, it's okay, I'm a fast packer. Okay, the thing is, Millie ni tak bagi tahu dekat Nina yang dia tu actually stay in a car. Dia macam, sebab Millie ni dia tak nak ada bad impression dekat dia punya boss. Macam dia keep it a secret lah basically. So this is the moment yang hari first day dia kerja dekat rumah Nina ni. So dia sampai dekat rumah tu, dia dengan bawa bag dia besar apa semua, sampai depan pintu dia realise depan pintu rumah dia tu, rumah Nina tu tak ada loceng. Ding dong bell tu tak ada. Lepas tu dia macam mana aku nak masuk ni kan. Dia tengok sekeliling and then dia nampak the guy yang pegang gunting besar tu kan, yang jaga garden kat rumah tu. Dia nampak ada kat sebelah tu. And dia try panggil lelaki tu buat dek je. Lelaki tu buat macam tak dengar. Then dia jerit sikit, dia kuat sikit, which means it's impossible lah for that guy untuk tak dengar. And then lelaki tu macam terpaksa, dia datang slowly ke arah Millie. Dia jalan slow macam tak nak je. And then bila dia dah sampai dekat arah Millie, dia realise yang mamat ni, yang Sado ni, dia kata macam handsome pula. Dia kata macam, this guy is hot. Dia tulis kat dalam buku ni. So dia macam somehow have a feeling towards that guy. Padahal lelaki tu macam tak ada buat apa-apa pun, just datang towards dia je. Maybe sebab dia sasa kan, dia macam gagah. So Millie fall in love. Bukan fall in love lah, macam minat kat mamat tu. And then bila mamat terus sampai, dia expect mamat tu macam nak tolong dia buka pintu lah kan, cakap something. Tapi tiba-tiba dia cakap in Italian. Dia cakap bahasa Itali. Tapi dia cakap laju tau. And Millie ni macam tercengang. Apa benda pula dia ni kan? Orang minta tolong buka pintu. Actually diorang sekarang ni dekat gate rumah gate depan sekali. Belum masuk dalam kawasan rumah tu lagi. Rumah orang kaya kan, gate yang luar tu. Dia duduk situ. So yang si Millie ni cakap no English. Dia cakap kan. Lepas tu yang mamat dia cakap no English. Lepas tu yang Millie ni macam dah penat lah. Dia kata mamat ni macam nak tak nak tolong, dia keluarkan phone dia nak call Nina. Tapi sebelum dia sempat call Nina, mamat tu tekan switch dekat gate tu, pintu tu terbuka tau. So Nina macam okay, like kenapa kau tak buka je? So Millie pun masuk dalam kawasan rumah tu dengan kereta dia. Dan bila dia dah masuk, that guy angkatkan bag Millie ni tau. Bag dia banyak kan, dia angkatkan. And then Millie cakap gracias. Padahal tu bahasa Spanish bukan Italian, dia tersilap. Lepas tu yang mamat tu macam okay. Lepas tu Millie tunjuk kat diri dia, dia cakap Millie. Lepas tu yang mamat tu pula cakap Enzo. Nama mamat tu Enzo, yang dekat luar, yang pegang gunting besar tu kan. And then Enzo ni dia cakap bahasa Italian tu tau. Aku tak tahu, aku tak tahu nak cakap bahasa Itali, tapi aku cuba sebut. Piacere di conoscerti. Nanti aku tulis lah dekat skrin ni. That's what dekat dalam buku ni tulis. Tapi si Millie ni tak faham. Macam apa benda mamat ni kan. Macam aku dah kata dah, aku pandai English je, bukannya pandai bahasa Itali. Tapi Millie macam okay. And then mamat tu nampak yang Millie ni macam tak faham kan. Tu dia nak cakap you. Dia cakap you. Dia tak habis cakap lagi, someone buka pintu. Bila ada orang buka pintu tu, yang Enzo ni sempat cakap satu je, pericolo. And then yang bukakan pintu tu Nina. Nina macam happy tau. Millie, dia kata, you finally here, dia kata. Macam happy lah kan, dapat pekerjaan dia nak. So right after Nina welcome Millie into the house, Millie realise the house is not what it looks like before time interview tu.
The house looks like a pigsty, macam tempat kandang babi. Memang teruk. Bersepah dia. Dia kata time dia interview tu, dia rasa macam dia boleh makan atas lantai. But this time nak jalan pun kena jengkit, dia kata. Sebab kotor gila rumah tu. Memang teruk sangat. Dan dia macam, dia kata, ush, what's happening kan? Macam baru beberapa hari dah jadi teruk macam ni rumah ni. In a split second. And then time dia tengah bercakap-cakap dengan Nina bagi dia phone tau. iPhone latest. Dia cakap, you need this for us to contact each other. Dia kata sebab flip phone tu macam tak up to date. There are certain things yang dia nak text, nak call, nak video call apa semua kan. So dia bagi Millie ni the latest iPhone. So time ni Millie happy tau. Despite the house looking like a mess, dia still macam rasa happy lah. Dia dapat bilik sendiri, bilik air sendiri, phone sendiri kan. So dia sembang-sembang dengan Nina. Suddenly ada dengan tapak kaki tau kat belakang. And they realise this one man turun, which is suami Nina. Suami Nina turun daripada tu. Nama dia Andy Winchester. So yang Nina ni pun explain lah, this is Millie, dia kata the one that's going to clean our house apa semua. Lepas tu yang Andy ni macam, oh okay, dia macam tak layan, jadi macam penat aku, I'm not sure. And then yang Millie ni realise Andy dengan Nina macam tak sepadan. Sebab Nina sama yang gemuk, and then tak terurus kan, macam tak lawa mana, tak lawa langsung. And Andy ni handsome gila, dia cakap handsome, tinggi, and net worth dia banyak gila. Dia orang kaya Andy. Basically to say Nina ni actually kahwin dengan Andy, tapi tak masuk akal sebab Andy ni kaya gila. He can get better woman out there, something like that. Millie ni macam pelik, dia punya dynamic kat dalam rumah ni kan. Tapi what can she do kan, dia orang baru masuk rumah tu, so dia just layan je lah. And then time diorang berkenalan ni, yang isteri lelaki tu, isteri Andy, Nina tu, cakap, don't you have a meeting to go? Dia cakap dekat suami dia cakap, oh yeah, 9:30 dia ada meeting, so dia kena pergi kan. Dia keluar, and then yang si Millie ni cakap lah, you have a nice husband kan. Husband dia baik, dia kata. Lepas tu dia cakap, you think so? Nina cakap. Lepas tu Millie ni dapat rasa something in Nina switch at that moment. Suddenly Nina ni cakap kat dia, mana spek mata kau? Dia macam tegas suddenly. Sebab dia realise yang Millie ni time dia datang interview, dia pakai spek tau. Okay, the thing is about Millie ni, dia tak perlukan spek pun, tapi dia cakap dia pakai spek sebab dia nak jaga image, nak jaga macam first impression dia, nak nampak macam dia tu bagus, dia tu baik. So dia pakai spek. But the thing is, yang Millie ni realise also, Nina ni actually teliti. Dia look at the details. How can you ingat someone guna spek ke tak? Lepas tu yang Nina ni macam, yang Millie ni macam tercengang. Dia perasan benda tu sebab dia terlupa pasal spek tu. And then suddenly Nina went from strict kepada normal balik. Dia kata, oh tak ada. Dia kata, I just feel that you look nicer with the glasses. Kau faham tak? Nina ni macam ada split personality. Dia kejap-kejap dia okay, kejap-kejap dia macam tak betul. So Millie ni macam, wow, this is something yang dia kena adapt. Sebab nak live in that house, work in that house, you know, like susah kan. And then Nina tu pun macam, is there any problem with me not wearing my glasses? Dia kata, oh nothing. And then Millie cakap, okay, I think I should go upstairs and letak my barang in the bilik. Then Nina kata, yes, that's right, that's a good idea. Lepas tu dia terus naik. Si Nina ni tak tolong pun Millie untuk angkat barang-barang dia tau. And Millie ni angkat barang dia berat banyak tu naik ke atas. Sebab that guy yang sasa tu, dia somehow dia takkan masuk dalam rumah tu tau. Dia hanya duduk luar saja. Dia kemas barang-barang luar, dia takkan jejak kaki langsung dalam rumah tu. And then bila dia masuk dalam bilik tu, dia nampak ada mini fridge dalam bilik tu. Kiranya dekat bahagian Millie ni, kawasan bilik dia tu, ada bilik air, bilik dia dengan mini fridge dalam bilik dia. Sebab yang bilik air tu kan kat luar kan. So bilik air kat luar, bilik dia, dalam bilik tu ada mini fridge dengan tingkap bilik yang tak boleh nak buka. Tingkap tu kau boleh tengok je keluar. Kau tak boleh nak buka, tak boleh nak buat apa. So Millie cakap, this is nice, this is fine, I love living here. Dia kata macam tu. Dia cakap kat Nina. Sebab Nina ni dia macam, dia kata dia macam minta maaf lah. Dia kata duduk penghujung rumah and tempat macam jauh daripada orang kan. Tu Millie cakap, it's okay, I'm fine living here. Sebab sebelum ni kan duduk dalam kereta kan.
Lepas tu Nina ni cakap apa dia ada letak 3 botol air dekat dalam bilik tu. Kiranya macam kalau dia dahaga ke tengah malam tak payahlah dia nak jalan kaki pergi ke kitchen kan, jauh kan daripada bilik dia. So macam dia dah provide something lah Nina ni. Nina ni dia kejap macam okey, kejap dia macam strict, kejap dia macam tak tahu. Dia macam kejap-kejap dia macam dia, kejap-kejap dia okey, kejap-kejap dia macam garang, kejap-kejap dia macam scary ke And then bila dia dah settle bawa si Millie ni naik ke bilik dia tu, dia cakap dia kena prepare something ni. Dia kata dia kena keluar daripada bilik tu lah. Dia kata tomorrow morning dia ada PTA meeting. PTA meeting dekat sekolah anak dia. PTA tu dia tulis Parent Teacher Association. Macam PIBG lah lebih kurang macam tu. Dia tu macam vice president, orang tertinggi lah dekat dalam carta tu. So Millie ni first time dia naik bilik tu, time interview tu kan, dia rasa macam something is not right. Dia macam something is wrong. Dia macam tak dapat nak pinpoint kat mana masalah tu. And then time dia naik for the second time ni baru dia perasan yang bilik tu boleh lock daripada luar saja. Daripada dalam tak ada tempat nak buka lock tu. Kan yang klik tu kan, benda tu dekat luar bukan kat dalam. So dia tanya dekat si Nina tu, kenapa macam ni, kenapa lock dia dekat luar kan, kalau dia tersekat kat dalam macam mana. Lepas tu yang Nina ni cakap, oh I'm sorry, dia kata bilik ni actually digunakan sebagai closet je, nak letak baju apa semua. So benda ni macam kita orang tak pakai pun. So macam it doesn't really matter dekat luar ke kat dalam. Dia orang macam just nak use it as a storage room. So bila storage room lock dari luar je lah, no one living inside kan. Tu dia kata, oh ya ke, alright. Dia macam indah tak indah, dia macam nothing. Lepas tu Millie ni pun macam okay je lah kan. Dia kata boleh tak dia nak dapatkan kunci spare dekat dalam, kunci spare bilik dia ni. Lepas tu Nina ni once again dia snap. Dia bukan dia marah, dia macam something in her change. Dia cakap, kenapa kau nak simpan apa dalam bilik? Kau nak suruh apa daripada kita orang? Dia cakap macam tu. Dia macam ush, kejap okey, kejap tak, kejap okey, kejap tak. Dia macam tu lah Nina ni. Lepas tu dia cakap, oh tak, dia kata just for safety precaution je lah kan, macam takut dia tersekat ke apa ke. Lepas tu dia macam, I don't know where the key is, Nina kata. Dia macam terus stop the question. And then Nina ni dia snap balik, dia jadi baik balik. I'm just kidding, dia kata, I'll have the key. This is your room, of course you're gonna get the key, dia kata. Nanti saya bagi awak key tu. Millie ni dia macam baru berapa minit jumpa dengan Nina ni, dia dah macam kejap macam tu, kejap. Faham tak? Dia macam, wow, what is this? Dia macam, what is going on kan? And then Nina tinggalkan dia dekat dalam bilik tu, and dia keluar tau. So Millie ni macam inspect bilik tu, tengok keadaan sekeliling kat bilik tu, and dia realise dekat belakang pintu bilik tu ada scratch mark. And it is coming from someone punya kuku, nail. So dia macam, wow, what is this? Dia kata dekat pintu tu penuh dengan scratch mark. Dia kata this is something wrong ni. Tapi dalam Millie ni, this is like the best option for her sekarang ni, for work. So nak tak nak, dia kata hadap je lah. Sebab so far this is the only work yang dia dapat. So redha je lah. And then Millie dia still tengok keadaan bilik tu kan. Dia kata dekat bilik tu ada furnace, tempat macam letak kayu api tu. Dia kata kalau time winter, this is maybe great lah. Macam kira macam panas sikit lah bilik tu. Tapi dia realise dalam bilik tu tak ada kipas, tak ada aircon. So bila time cuaca sejuk, bila time cuaca panas, there's nothing to cool her down. Dia kata dia macam bilik tu dah lah stuffy, tak ada pengudaraan, tingkap tak boleh buka. Lepas tu dia pergi kat tingkap tu kan, dia macam nak congkil. Dia tengok luar, dia nampak Enzo, lelaki tu yang gardener tu kan. Dia tengok Enzo, lepas tu Enzo pandang dia balik tau. Enzo pandang dia, lepas tu Enzo geleng kepala. Enzo jauh kat bawah, dia geleng kepala. Dia macam bagi warning dekat Millie ni. Tapi Millie ni macam, apalah budak ni. Dia macam, Millie ni macam tak faham. Millie tu macam tak dapat nak grab the reality lagi time ni. So dia macam ignore je Enzo. Lepas tu yang Millie ni dia teringat ada something yang Enzo cakap dalam bahasa Itali dia tu kan. Dia kata pericolo. Benda pericolo tu dia ambil flip phone dia tu, dia buka phone dia, dia search Google Translate pericolo, and then time tu internet slow tau, dia check lambat nak keluar result, and then keluar result pericolo translates to danger, bahaya. Sudah. And the story goes into Millie start clean the house tau. The house memang macam reban ayam dah. Lantai dia tu penuh dengan pizza boxes. Pizza box tu, even though banyak, dalam dia ada dalam 2-3 slice lagi. Kiranya macam dia beli banyak yang bersepar rumah tu tau. And dia punya lantai tu cake in macam grease.
kiranya si Millie ni kena macam soak di lantai dalam beberapa minit macam tu, baru dia kikis, baru dia mop, baru dia sental apa semua. Dia dah kemaskan ruang tamu, dah mop habis semua, dia pergi dekat kitchen pula. Kitchen tu sinki dia tu penuh dengan apa, pinggan-pinggan, cawan apa semua. And kan rumah Mak Saleh kan ada macam yang dishwasher bawah tu kan. Dia kata kenapa si Nina ni tak pakai je dishwasher ni. Tu dia buka lah dishwasher tu. Weh, penuh dengan pinggan, dengan cawan apa semua. So Millie ni macam, ya Allah, apa benda lah Nina ni buat kat rumah ni kan. So dia start cuci-cuci pinggan tu lah. Suddenly ada suara kat belakang. Dia kata, who are you? Dia pandang belakang, Sisi tu. Cecilia cakap, apa kau siapa kan? Lepas tu yang Millie ni macam explain lah. Dia cakap she's a new cleaner. Dia akan jaga rumah ni, kemar rumah ni apa semua. Lepas tu dia tanya Cecilia, nak makan apa? Lepas tu Cecilia ni pandang dia, I don't know. Lepas tu dia cakap suka makan apa? I don't know. Budak tu macam cuba nak bagi si Millie ni marah. Macam something is not right dengan budak tu. Lepas tu yang Millie ni cubalah nak macam conversation, nak bercakap dengan budak Cecilia ni kan. Dia cakap Cecilia suka baca buku apa? Lepas tu Cecilia ni jawab, buku yang ada tulisan. Kau faham tak? Dia punya jawapan tu snappy and buat engkau rasa macam nak marah. Lepas tu dia kata, dia macam, okay, it's okay, baby, budak kecil kan. Tu Millie ni tanya lagi, baru balik dari sekolah ke? Lepas tu Cecilia cakap, dah tu, aku baru balik dari mana? Dia cakap macam tu. Kau faham tak? Dia memang, aku tak tahu apa masalah budak ni, tapi dia memang snappy gila. Lepas tu Millie ni cakap, okay, tak apa, she's a boss basically kan. So dia kata, okay, tak apa, I'll give you snack. Dia kata dia buat snacks untuk si Cecilia ni. So yang Millie ni pun dia prepare snacks. Snacks tu dia bagi macam biskut dengan peanut butter. Lepas tu dia potong pisang. Dia bagi dekat Millie. Lepas tu Millie pandang dia, peanut butter and banana. Dia kata dekat tu. Lepas tu Millie cakap, ya, sedap lah benda ni. Lepas tu budak tu terus menjerit tau. Dia kata, kau tak tahu ke aku ni allergic dengan peanut butter? Kau tak tahu ke aku boleh mati makan peanut butter? Dia menjerit kuat gila. Lepas tu dia berlari tau. Lepas tu yang Millie ni dah lah first day dia kan. Dia cuak gila lah. Dia takut kan. Dia kata, jangan bising macam tu kan. Lepas tu dia tak tahu. Lepas tu budak tu berlari pergi cari mak dia. Dia kata, mami. Dia pergi naik atas. Lepas tu mak dia turun tau. What is this kan? Dia kata. Lepas tu Cecilia cakap, she's trying to kill me. She's giving me peanut butter. Lepas tu yang Nina ni pandang dia kan. Is this true, Millie? Dia jadi snappy balik. Dia jadi macam marah balik. Wah, gila. Dah lah kau tak inform si Millie ni pasal allergy anak kau. Lepas tu kau duk marah-marah. Lepas tu kau duk snappy-snappy. Kau macam expect Millie ni tahu semua benda. Padahal that's her first day kat situ. Kau tak bagi tahu apa-apa, lepas tu kau nak marah. And then Nina ni cakap kan, I told you about her allergy. Why did you do this? Kau faham, Nina ni dia cakap dia pernah bagi tahu benda ni. Tapi actually dia tak pernah bagi tahu pun. Dia gaslight si Millie ni kau punya sepanjang Millie ni dalam rumah tu. So many times, benda yang dia tak inform pun dia cakap dia dah inform dah. Gila. Lepas tu yang Millie ni dia macam terkedu. Dia kata dia tak ingat pun yang si Nina dan dia bagi tahu benda tu. And then dia kata kalau anak kau deathly allergic dengan peanut butter, kenapa kau beli peanut butter and letak kat dalam pantry tu? Is it easily accessible by anak kau? Kau faham tak? Dia macam anak kau deathly allergic tapi kau pergi beli benda tu. Dia macam benda tu tak make sense also. Dia macam it seems like budak ni dengan mak dia macam nak gaslight si Millie ni. Dia macam having fun doing it. Pelik oh. Lepas tu Nina ni dia macam take a deep breath kan. Macam okay, I don't want any of this thing to happen again. Dia kata if there's anything that happening macam ni lagi, something is going to happen lah. Lepas tu yang Millie ni cakap okay, it won't happen again kan. Dia cakap, lepas tu dia kata, nak saya buang ke peanut butter ni? Lepas tu yang Nina tu cakap, don't need, simpan je dalam peti. Engkau kenapa macam? Lepas tu Nina ni tanya, one more thing, bila dinner nak siap? Dia tanya dekat Millie. Millie ni terkedu kan, dia dah penat-penat keluar rumah apa semua, tiba dia tanya pasal dinner kan. Padahal dia tak minta pun buat dinner ni. Lepas tu Millie ni cakap, dinner? Dia macam, aku ni imagine lagi ke bila masa pula si Nina ni minta dinner kan. Lepas tu dia macam terkedu lagi. Lepas tu dia cakap another 3 hours. Pukul 7 nanti siap. Dia kata dia buat dinner. Lepas tu yang Nina ni pandang dia, make sure tak ada peanut butter dalam makanan tu. Loh. And then jam menunjukkan pukul 6.45 petang.
which means lagi 15 minit dinner dah nak siap kan. Lepas tu dia buat makanan dekat dalam peti tu. Dalam peti tu dia ada macam this one box makanan, ada instruction on how to prepare. Basically yang family Nina ni, Winchester family ni, diorang macam ada buy services daripada outside yang bagi diorang makanan, and diorang just follow instruction dekat box tu je. Macam senang lah. So yang Millie ni pun ambil boxes tu, dia follow instruction and dia buat makanan tu. And dapur dia bau wangi gila, bau sedap lah. Dia tengah masak-masak, tiba-tiba ada someone masuk dalam dapur. Suami si Nina, Andrew masuk, betul dia cakap, wow, apa, smells nice, smells macam sedap kan. Betul dia sembang dengan si Millie, dia sembang, dia tak nak lah bagi tahu pasal peanut butter apa semua tu kan, dia buat dia. Lepas tu dia cakap, apa, Millie ni cakap, you have a nice house, dia kata lawa apa semua, dia cakap. Lepas tu dia tengok si Andrew ni kan, dia cakap, dia macam still tak boleh nak make sense dalam kepala otak dia, how dia boleh kahwin dengan Nina tu. And then, time dia kemas pagi tadi tu kan, dia kemas rumah, dia nampak gambar lama dia orang tau. Gambar Nina dengan Andrew ni. Dulu Nina ni lawa gila. Kurus kan, cantik, tinggi, muka lawa. Andrew ni sama je macam sekarang, tak berubah. Nina je yang berubah gila. Tapi dia tak nak lah bring that up kan, macam just take note je lah benda tu, yang Nina tu actually dulu lawa. Lepas tu dia kemas-kemas, dia tengah sembang-sembang dengan Andrew tu, suddenly Nina masuk dapur. Dia masuk, lepas tu dia pakai baju putih rambut dia blonde kan, kira macam stylish lah, macam orang kaya punya style. Tu dia sembang dengan suami dia. Dia sembang dengan suami dia Andrew, lepas tu Andrew cakap sedap kan Millie masak, dia cakap kan. Lepas tu Nina ni pandang Millie atas bawah, macam tak suka. Dia tak suka Andrew ni puji perempuan lain. Nina ni tak suka bila Andrew puji perempuan lain. Dia macam jealous. Dia pandang Millie atas bawah, dia marah. And then Nina tu cakap, sedap. Lepas tu suami dia cakap, Andrew tu cakap, if we let Nina ni memasak, memang kita orang ni akan mati kelaparan. Tapi dia cakap benda tu in a playful manner macam gurau kan. So Andrew cakap, Nina is hopeless in the kitchen. We would starve to death if we were all on her shoulders. Dia kata, macam in a way, si Nina ni lagi terasa lah dengan suami dia kan. Sebab suami dia cakap macam tu. Lepas tu yang Millie ni terus disampuk. Dia kata, dinner ready in 10 minutes. Why don't you guys duduk dekat ruang tamu kan? Lepas tu biar dia settlekan masak tu dulu. Lepas tu yang suami dengan lepas tu suami tu cakap, Andrew tu cakap, nanti join lah, kami makan sekali, nak tak? Dia tanya macam tu. Lagi berbengang lah si Nina tu. Lepas tu yang Nina tu cakap, honey, dia cakap dekat suami tu kan, Millie ni penat dah masak, biarlah dia rehat dulu kat atas, nak sembang dengan kawan-kawan dia ke. Kita ni kan bos dia cakap. Faham tak? Dia macam terus stop the offer. Suami dia offer Millie untuk makan sekali. So Millie dia cakap, ya saya nak naik atas dulu. Dia terus macam agree lah. Tapi benda tu betul juga kan. Dia macam baru awal-awal terus nak jadi macam family, macam tak kena pula. Lepas tu Millie ni pun naik kat bilik dia tertidur. Dia penat kan daripada pagi kemas rumah apa semua. And then dia tidur. Dia sedar, dia terjaga daripada tidur dia, bilik dia tu gelap gila sebab time tu pukul 3.40 pagi macam tu. And then dia rasa macam enjoy tidur kat situ. Dia kata ni dia macam dah lama dah tidur tak boleh straightkan kaki dia, sebab tidur dalam kereta kan. So dia macam dia enjoy, dia golek-golek atas katil dia. Lepas tu dia bangun daripada katil dia tu, dia pergi dekat pintu. Dia buka pintu tu, tak boleh nak pusing. Pintu tu lock daripada luar. Lepas tu dia macam dia terus panik sebab dia teringat macam trauma dia dulu. Dia ada macam something happen to her dulu, yang dia macam tak boleh duduk in a small space and kena kurung. Dia macam takut kan. Dia ambil phone tu, dia nak call 911. Dia macam gelabah dalam bilik tu. Lepas tu dia pergi balik kat pintu tu. Suddenly pintu tu terbuka. Tadi lock. Lepas tu bila dia macam gelabah tu, tiba terbuka. Damn. And then that morning, dia pagi dia turun bawah, dia pergi kat dapur. Dia nampak Nina ni dekat dapur, tengah sepahkan dapur tu. Dia keluarkan pot-pot, pinggan-pinggan apa semua, dia keluarkan. Lepas tu susu pun jatuh-jatuh, sepah apa semua. Lepas tu yang Millie ni pun macam, Nina, dia terkejut kan, tanya Nina. Lepas tu Nina tu, lepas tu Nina tu pandang dia. Dia kata, where's my document? Mana dokumen PTA aku, dia kata. Sebab dia kata dia letak dokumen dia dekat counter kitchen tu malam tadi. Lepas tu dia macam, mana ada dokumen apa-apa pun dekat dapur tu kan. Tu dia cakap, maybe Nina ni tersalah letak. Lepas tu yang Nina tu macam, kau menjawab Dia kata, aku tahulah aku letak kat mana. Tu dia marah-marah dekat Millie. Millie tu macam tak boleh nak cakap apa dah. Baru second day dia kat situ kan. Lepas tu suddenly Andrew masuk, suami dia. Suami dia masuk, cakap Nina. Lepas tu
Nina tu explain lah dekat suami dia. Dia cakap yang Millie ni pergi buang nota-nota dia. Dia kena redo balik daripada awal. Malam ni ada meeting, PTA meeting. Aku kena buat balik semua kerja-kerja aku. Millie ni kat situ cengang. Macam tak tahu apa kan. Lepas tu yang Nina tu keluar daripada dapur tu dengan hantar-hantar kaki tau. Dia kata aku nak kena buat balik semua kerja-kerja aku ni. Bodoh tu. Dia keluar. Lepas tu Millie tu cuba explain dekat Andrew. Dia kata I'm so sorry. Dia kata dia tak tahu apa. Dia kata kan. Lepas tu Andrew pandang dia. Andrew macam it's okay. Dia kata dia faham. Dia kata Nina tu memang macam tu. Tapi dia ada have a good heart. Dia kata dia baik sebenarnya. Andrew tu macam let me help you. Andrew cakap. Tu diorang ni yang Millie ni macam sebesar. Dia kata tak apa. Biar dia kemana. Dia kata itu Andrew tu jawab balik. Dia kata tak apa. 2 orang buat lagi cepat siap. Lepas tu 2 orang pun kemas dapur tu tau sama-sama. Andrew tolong Millie lah. And then Millie ni perasan yang Andrew ni dia tahu tau kat mana pinggan-pinggan tu apa semua duduk, kat mana terletaknya barang-barang tu. And then dia realise yang Nina ni bukan first time dia jadi macam ni. Kiranya sebelum-sebelum ni Andrew yang kemas dapur-dapur tu semua. Andrew yang kemas ruang tamu. So memang pelik lah bila fikir balik. Sebab Andrew ni kan sama yang macam attractive kan. Sama yang dia boleh dapat better wife. Kenapa dia pilih Nina yang macam tu. So dia macam something is not right. Dia kata makan jap kan. Lapar. By the way, comment down below korang kat minit yang keberapa. So yang Millie ni pun kemar-kemar rumah tu. And then dia decide untuk pergi grocery shopping tau. Dia kata dalam peti tu habis dah. Semua makanan-makanan, susu, barang-barang nak masak semua dah jatuh ke bawah tau. Si Nina ni buat. So dia kata tak apalah. Dia kata dia ada credit card family tu kan. Dia bawa kereta dia pergi mall. Dia kata time dekat mall tu dia teringat masa dia dekat dalam prison. Dia kata time dia dekat dalam prison dia makan je apa yang dia dapat. There's no choice. Tapi sekarang ni dia boleh pilih the finest cut of steak. Dia kata macam daging-daging yang mahal semua dia boleh beli kan. Dia belajar masak pun dia tengok YouTube dia kata. So dia macam okay lah. Dia kata dia dapat enjoy the meal. Dia kata outside of the prison tu dia merasa something yang mewah. Dia kata macam tu. Lepas tu dia balik rumah. Dia teringat yang Nina kata jangan parking dekat depan rumah dia tau. Parking jauh sikit. So barang dia beli banyak ni tau. Penuh 4 bag tu. Full. Lepas dia bawa bag tu. Lepas tu dia rasa macam susah nak jalan sebab berat gila kan. Lepas tu Enzo datang. Enzo kata let me help. Dia ambil barang tu. Lepas tu dia hantar bawa masuk rumah. Kan Enzo kan jenis yang tak masuk rumah kan. Dia pergi bawa barang tu masuk rumah tu. Pergi dapur. Dia terus lari keluar. Time tu actually Millie macam cuba nak bercakap dengan dia. Nak interact dengan dia. Tapi dia macam tak nak tau. Dia letak barang dia keluar. Millie cuba kejar dia balik. Suddenly Nina tu turun tau daripada atas. Lepas tu Nina tu cakap ada orang ke kat sini. Dia kata sebab dia dengar suara someone. Dia dengar Enzo. Tapi Enzo time tu dah kat luar dah. Dia tak nampak lah. Tu dia cakap dekat Millie. Kalau kau nak bawa orang masuk dalam rumah ni, aku expect kau bagi tahu aku dulu. Kau jangan sambung badak kau nak bawa masuk orang dalam rumah ni. Dia macam tegas lah dengan Millie. Millie macam dia angguk je. Pekerja kan. Lepas tu yang Nina ni cakap mana spek mata kau. Dia kata aku tak pernah nampak kau pakai spek pun dalam rumah ni sepanjang kau buat kerja ni kan. Sebab Millie ni dia tak rabun pun. Cumanya time interview tu dia pakai sebab dia nak nampak macam profesional kan. Lepas tu yang Millie ni macam tercengang. Tak tahu nak jawab apa. Lepas tu dia cakap Nina ni cakap aku naik bilik kau. Aku tengok tak ada solution contact lens pun. Mana solution kau? Kau kata kau pakai contact lens. Dia kata. Lepas tu Millie ni macam terkedu lah. Dia kata Nina actually serongkar barang-barang aku. Dia check bag Millie ni. Lepas tu dia cakap dia expect Nina ni have a perfect vision untuk hantar anak dia pergi sekolah. Dia cakap itu dia punya reason. Sebab kan nanti kan dia nak kena drive hantar anak dia pergi sekolah, ambil sekolah apa semua kan. Lepas tu yang Millie ni dia tak boleh nak buat apa. Dia cakap I'm sorry. Dia kata dia tipu je pasal spek mata tu. Dia just nak nampak professional. Lepas tu Nina ni pandang dia, so you're lying. So kau ni menipu. Dia kata. Lepas tu yang dia cakap sorry. Dia kata dia takkan buat lagi. I expected that. Dia kata aku expect kau takkan tipu dah dengan aku depan ni. Dia macam pelik Dia kejap dia baik. Dia kejap dia macam marah apa semua. Something is wrong lah dengan Nina ni.